Okey, ini ada satu cerita daripada pengguna kami. Alhamdulillah ya, lepas dia sendiri dah cuba minum untuk 2 hari, okay, and plus dia pregnant mom ya, selalu tidur macam tak lena dulu. Tapi lepas minum Kurma Hidayah Plus ni, alhamdulillah, badan dia rasa lebih cergas. Tidur pun paling penting lena. And then dia berkongsikan juga yang dia kongsikan amalan ni dengan anak-anak. Sebab anak dia yang sulung tu selalu selsema katanya. Bila tidur malam tu susah sangat nak tidur. Alhamdulillah, lepas dia bagi anak dia amalkan, tidur jadi lena. Dengan izin Allah sendiri, hadirkan Kurma Hidayah Plus ni untuk pengguna kami. Okey, alang-alang ni saya nak kongsilah. Dalam Kurma Hidayah Plus ni ada 3 bahan utama yang boleh bantu untuk kuatkan imun dan minda anak tau. Kurma, stabilkan tenaga dan bekalkan zat besi. Delima, tinggi dengan vitamin C untuk lawan jangkitan. Okey, and then dia ada goji yang boleh bantu untuk kuatkan daya fokus dan perkembangan otak. Dengan izin Allah, ramai pengguna kami yang dah ikhtiar untuk kesihatan anak sebab nak anak membesar dengan lebih sihat dan bijak. Lebih 3 ke 4 botol ya amalkan, dan pengguna ni pun nak share pada ibu-ibu yang dekat luar sana. Anak yang selalu sakit, anak yang selalu lesu, bila lesu tak ada mood nak belajar, bangun pagi berat je rasa nak pergi sekolah tu sebab tak cukup tidur. Jadi start amalkan Kurma Hidayah Plus ni. InsyaAllah amalkan setiap hari. Sekarang tengah apa tau. Jadi grab Kurma Hidayah Plus ni sekarang.